Hakikat ruh bukan milikmu. Ia adalah hembusan dari Allah, amanah yang dipinjamkan kepadamu untuk satu perjalanan singkat di dunia. Selama ini kamu hanya kenal jasadmu, daging, tulang, dan darah. Tetapi hakikat dirimu bukan pada jasad yang fana, melainkan pada ruh yang kekal. Ruh adalah rahsia yang tidak pernah dapat kamu fahami sepenuhnya, kerana ia adalah sir Allah yang tersembunyi. Namun kamu dapat merasakannya setiap kali hatimu bergetar menyebut namanya, setiap kali air mata jatuh dalam sujud yang ikhlas. Jasadmu mungkin lemah, tetapi ruhmu mampu terbang tinggi jika ia disucikan dengan zikrullah dan cinta kepada Allah. Hakikat ruh mengingatkanmu bahawa kamu tidak memiliki apa-apa. Kamu hanya seorang musafir yang sedang mengembalikan amanah itu kepada pemiliknya yang sebenar. Perjalanan kamu diteruskan ke episod 26. Sir Rahsia Dalam Diri.